Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami bertiga akan membentangkan tugasan 3 iaitu bagi kursus Sejarah Lisan dan Pendokumentasian SJHK 3223 iaitu persembahan berkenaan dengan analisis isu-isu utama dalam pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Sebelum kami menelusuri dengan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afnan bin Hafizan. Seterusnya, Nama saya Siti Fatimah Hu binti Muhammad Arifin Hu. Seterusnya, Dan nama saya Adam Syahiran bin Muhammad Nawi. baiklah, kami bertiga akan membentangkan analisis isu-isu utama yang berlaku ketika melakukan proses sejarah lisan di Malaysia. Sebelum kita lihat dengan lebih terperinci berkenaan dengan isu-isu yang berlaku, kita kenal dahulu apakah itu sejarah lisan. Jadi, sejarah lisan ini merupakan salah satu cabang penting ataupun salah satu bidang yang penting dalam bidang penyelidikan sejarah. Seperti yang kita tahu, dalam penyelidikan sejarah, kita mempunyai 2 bidang, iaitu yang pertama ialah sejarah bertulis, secara bertulis, dan yang kedua ialah sejarah secara lisan. Jadi sejarah lisan ini merupakan salah satu kaedah pengumpulan maklumat berkenaan dengan sesuatu peristiwa pada waktu yang lampau. Tetapi sejarah lisan ini lebih menumpukan dan juga memberi ruang kepada pengalaman, ingatan, naratif ataupun penceritaan individu tersebut untuk dijadikan sebagai sumber utama bagi memahami sesuatu peristiwa sejarah pada masa dahulu. Oleh itu, sejarah lisan ini dapat didefinisikan sebagai satu kaedah pengumpulan maklumat atau sumber sejarah yang diperoleh melalui penceritaan seseorang, pengalaman seseorang dan juga ingatan seseorang, sama ada seseorang tersebut terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam sesuatu peristiwa lampau. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sejarah lisan, iaitu sumber-sumber sejarah ataupun fakta-fakta sejarah yang kita peroleh daripada penceritaan, pengalaman ataupun ingatan orang sumber. Jadi bagaimana sejarah lisan ini dilakukan? Sejarah lisan ini, proses sejarah lisan ini dilakukan melalui proses temu bual ataupun rakaman suara ataupun melalui rakaman video. Seterusnya, berbeza dengan sumber bertulis tadi, sejarah lisan ataupun sumber sejarah lisan ini mempunyai kelebihan yang tersendiri, iaitu kita dapat menyingkap ataupun meliputi aspek sosial, budaya dan juga emosi masyarakat yang jarang ataupun tidak didokumentasikan dalam teks-teks ataupun dokumen-dokumen rasmi sejarah. Hal ini kerana sejarah lisan ini prosesnya kita dapat secara telus melalui individu yang mengalami peristiwa tersebut. Seterusnya, sejarah lisan ini juga berfungsi sebagai unsur pelengkap maklumat sejarah yang tiada dalam sumber bertulis. Jadi kebiasaannya dalam sumber-sumber bertulis sejarah, kebiasaannya fakta ataupun maklumat-maklumat sejarah tersebut tidak lengkap ataupun tidak secara terperinci dihuraikan. Oleh itu, proses sejarah lisan ini berperanan untuk menjadi sebagai unsur pelengkap maklumat-maklumat sejarah yang tiada dalam dokumen-dokumen bertulis. Jadi dengan melalui proses sejarah lisan, kita dapat menambahkan lagi maklumat-maklumat yang tiada didokumentasikan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sejarah lisan. Baiklah, kita tahu apa itu maksud sejarah lisan. Tapi sepanjang proses melakukan sejarah lisan ini,
terdapat juga pelbagai isu-isu yang muncul. Dalam pembentangan kami ini, kami bahagikan kepada 4 jenis isu. Yang pertama ialah isu etika dan keaslian, isu teknikal dan kaedah, seterusnya isu akademik dan pengiktirafan, dan yang terakhir ialah isu sosial dan budaya. Jadi kami akan menerangkan satu persatu dengan lebih terperinci setiap isu-isu ini. Jadi yang pertama iaitu isu etika dan keaslian. Jadi isu etika dan keaslian ini seringkali timbul sepanjang melakukan proses pendokumentasian sejarah secara lisan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan isu etika dan keaslian ini? Okay. Isu etika dan keaslian ini dapat dibahagikan kepada beberapa poin ataupun huraian. Yang pertama ialah dari segi masalah ketepatan maklumat dan ingatan responden. Jadi masalah ini sering muncul ketika kita ingin melakukan proses mengumpul maklumat sejarah secara lisan, iaitu masalah ketepatan maklumat dan ingatan responden, yang mana seperti yang kita tahu, maklumat sejarah lisan ini bergantung sepenuhnya kepada ingatan dan juga pengalaman peribadi responden, yang mana ia mungkin telah berubah akibat faktor usia ataupun masa yang panjang. Jadi macam kita tahulah, manusia ni sifat dia pelupa. Ingatan manusia ni tak kekal lama. Jadi jika ada informan ataupun responden yang kita ingin menemubual itu usianya sudah panjang, usianya sudah tua, kemungkinan besar responden tersebut terlupa ataupun tersilap fakta ataupun cenderung untuk menokok tambah cerita sekaligus dapat menjejaskan ketepatan maklumat yang diperoleh. Selain itu, unsur emosi dan juga pandangan peribadi juga mempengaruhi cara responden menyampaikan satu peristiwa sejarah. Keadaan ini menyebabkan autentik maklumat menjadi diragui, terutama jika tiada sumber lain untuk menyokong cerita tersebut. Okay. Sebagai contoh yang saya boleh bagi, contohnya kita ingin menemubual seorang warga emas yang usianya sudah tua. Kita ingin menemubual tentang suatu peristiwa sejarah, contohnya macam zaman darurat. Mungkin warga emas tersebut tidak ingat tahun sebenar berlakunya satu kejadian ataupun mungkin terkeliru antara dua peristiwa yang hampir sama. Kadang-kadang juga emosi dan nostalgia membuatkan mereka ni menokok tambah cerita untuk menjadikannya lebih menarik. Jadi apabila perkara ini berlaku, maklumat yang dikumpul mungkin tidak tepat dan juga tidak benar, dan juga sekaligus dapat menjejaskan keaslian fakta sejarah itu sendiri. Okay. Seterusnya, apakah cara mengatasi ataupun langkah mengatasi masalah ini? Yang pertama ialah penyelidik perlu melakukan penyemakan silang ataupun cross-checking dengan sumber bertulis, dokumen rasmi ataupun responden lain bagi mengesahkan kebenaran fakta. Contohnya, apabila kita ingin menemubual seseorang tersebut berkenaan dengan suatu peristiwa sejarah, kita mesti mencari juga dokumen-dokumen bertulis berkenaan sejarah tersebut untuk kita melakukan penyemakan silang. Kita kena menyemak sama ada fakta-fakta sejarah yang dikeluarkan oleh responden tersebut bertepatan tak dengan dokumen-dokumen bertulis sejarah tersebut. Hal ini penting untuk mengesahkan kebenaran fakta sejarah dan memastikan keaslian fakta sejarah. Seterusnya, yang kedua ialah soalan temubual hendaklah disusun secara berstruktur dan berpandukan panduan temubual yang sistematik bagi mengawal hala tuju perbincangan.
Okey, jadi soalan temu bual ini hendaklah disusun secara berstruktur mengikut panduan temu bual yang betul. Maksudnya, apabila kita ingin menebual responden tersebut berkenaan dengan A, kita mesti menyediakan soalan ataupun berangka soalan yang bertepatan dengan tema ataupun bertepatan dengan fakta tajuk sejarah tersebut lah. Contohnya Jubli Emas. Kalau kita hendak mengkaji tentang Jubli Emas, kita hendaklah menanyakan soalan yang bersesuaian dengan tajuk kita, iaitu Jubli Emas. Yang seterusnya ialah semua sesi temu bual perlu dirakam dalam bentuk audio atau video untuk membolehkan semakan semula dilakukan dengan lebih tepat. Jadi apabila kita melakukan proses temu bual tersebut, kita hendaklah merakam sama ada secara audio ataupun video supaya kita boleh simak semula di masa akan datang bagi memastikan fakta sejarah yang dikeluarkan tersebut bertepatan. Jadi itu cara mengatasi isu bagi masalah ketepatan maklumat dan ingatan responden. Seterusnya, masalah yang kedua dalam isu ketika ini ialah masalah dari segi risiko tafsiran subjektif oleh penyelidik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan risiko tafsiran subjektif oleh penyelidik ini? Okay, dalam sejarah lisan, penyelidik bukan sahaja sekadar mendengar cerita tetapi juga perlu mentafsir dan menganalisis maklumat yang telah diterima. Oleh itu, masalah boleh berlaku bila penyelidik mentafsir cerita berdasarkan pandangan peribadi sendiri. Sebagai contoh, jika penyelidik mempunyai kecenderungan politik yang tertentu, dia mungkin lebih menonjolkan kisah perjuangan parti yang disokongnya dan mengabaikan kisah pihak lain. Itu contoh. Jadi perkara ini akan menjejaskan ketulinan dan kepercayaan terhadap hasil penyelidikan sejarah lisan. Dan selain itu, penyelidik juga mungkin memilih hanya bahagian maklumat yang menyokong pendapat sendiri dan mengabaikan pandangan lain. Jadi masalah ini berlaku apabila penyelidik iaitu kita sendiri yang menokok tambah ataupun cenderung membuat tafsiran berdasarkan pandangan ataupun kepercayaan pribadi kita. Dan selain itu, kita juga masalah ini muncul apabila penyelidik juga memilih bahagian maklumat yang menyokong dengan pendapat pribadi kita sendiri dan mengabaikan fakta-fakta yang lain. Jadi itu yang dimaksudkan dengan risiko tafsiran subjektif oleh penyelidik. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah ini? Yang pertama, penyelidik hendaklah mengamalkan pendekatan objektif dan neutral semasa menilai data sejarah lisan. Jadi penyelidik perlulah bersikap neutral dan objektif semasa ingin menilai semua maklumat tersebut tanpa unsur bias ataupun prejudis. Seterusnya, hasil analisis perlu melalui proses semakan rakan penyelidik bagi memastikan tafsiran dibuat secara adil dan juga berimbang. Maksudnya kita mestilah juga melakukan semakan dengan rakan penyelidik kita. Contohnya, kita minta 2 ataupun 3 rakan penyelidik kita untuk menilai semula transkrip temu bual yang telah dibuat. Dan yang terakhir ialah penyelidik perlu menggunakan kerangka teori dan metodologi yang jelas supaya tafsiran yang dilakukan berpandukan asas akademik yang kukuh. Contohnya, sebagai contoh, jika kita menggunakan pendekatan sejarah sosial, penyelidik hanya fokus pada aspek kehidupan masyarakat, bukan pada pendapat politik peribadi. Jadi sebelum kita ingin melakukan proses temu bual,
kita mestilah merangka dulu teori dan metodologi dengan jelas supaya tafsiran yang kita buat ini bertepatan dengan fakta sejarah yang betul. Seterusnya, masalah yang ketiga di dalam isu ini ialah masalah etika dalam mendapatkan kebenaran dan menjaga privasi informan ataupun responden. Cara ini bermaksud dalam pelaksanaan sejarah lisan, pendidik wajib memastikan setiap responden memberikan kebenaran secara sukarela sebelum sesi temu bual dijalankan. Jadi maksudnya di sini ialah kita tidak boleh menebual sesuka hati terhadap informan ataupun responden tersebut untuk mendapatkan maklumat berkenaan satu sejarah. Sebelum kita melakukan proses temu bual, kita mestilah meminta kebenaran ataupun keizinan kepada individu yang kita ingin temu bual terlebih dahulu. Jadi seterusnya, kegagalan mendapatkan persetujuan bertulis boleh dianggap sebagai pelanggaran etika penyelidikan. Jadi dalam penyelidikan sejarah ini, kita mestilah mematuhi etika-etika yang telah ditetapkan, iaitu salah satunya ialah meminta kebenaran terlebih dahulu sebelum kita ingin memulakan proses temu bual. Penyidik juga perlu menjaga privasi dan kerahsiaan maklumat peribadi informan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Maksudnya di sini, selepas kita meminta keizinan, kebenaran, mendapat kebenaran tersebut oleh pihak yang kita ingin temu bual, dan setelah kita selesai melakukan proses temu bual tersebut, kita tidak boleh sebarkan rakaman audio ataupun video yang kita lakukan kepada orang lain dan juga ke mana-mana. Kita tidak boleh sebarkan secara sesuka hati kerana kita perlu menjaga privasi dan juga kerahsiaan maklumat peribadi informan itu sendiri. Kerana perkara ini boleh berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Seterusnya, pendedahan identiti informan tanpa kebenaran boleh menimbulkan isu undang-undang dan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap kajian sejarah lisan. Jadi jika kita tidak patuhi privasi ataupun maklumat kerahsiaan peribadi informan tersebut, perkara ini akan menimbulkan satu isu yang mana kepercayaan masyarakat terjejas terhadap kita yang ingin melakukan kajian. Jadi kita mestilah patuh etika dan undang-undang ini supaya proses temu bual ini berjalan dengan lancar, yang mana kita mestilah mendapatkan persetujuan kepada pihak yang ingin temu bual terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah etika dalam mendapatkan kebenaran dan menjaga privasi informan ini? Cara mengatasi ataupun langkah mengatasinya ialah yang pertama, sebelum temu bual, penyelidik perlu menyediakan borang persetujuan bertulis yang menjelaskan tujuan, kaedah dan penggunaan data kajian. Jadi kita mesti serahkan dulu ataupun memberikan dulu borang ataupun surat persetujuan yang bertulis untuk kita melakukan proses temu bual. Sebagai contoh, kalau kita ingin menebual seseorang yang pangkatnya tinggi, contohnya macam pengarah IPG kita tidak boleh datang masuk ke bilik pengarah, ketuk pintu, cakap kami nak temu bual. Tak boleh, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena menulis surat rasmi terlebih dahulu untuk menghantar kepada pihak pengarah. Jika mendapat persetujuan dan keizinan untuk melakukan proses temu bual, barulah kita boleh memulakan temu bual tersebut. Kita jangan terus datang pergi jumpa muka ke muka untuk buat proses temu bual. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena buat surat ataupun borang dahulu untuk mendapatkan persetujuan secara rasmi sebelum kita memulakan proses temu bual kita. Seterusnya, langkah ataupun cara yang kedua iaitu identiti informan perlu dilindungi dengan menggunakan nama samaran
atau kod pengganti sekiranya diperlukan. Jadi maksudnya di sini ialah kita perlu mendapatkan keizinan terlebih dahulu untuk kita meminta maklumat peribadi informan. Jika informan memberi keizinan, barulah kita boleh menggunakan maklumat peribadi tersebut. Contohnya macam nama sebenar untuk kita tulis dalam proses pendokumentasian. Kalau informan tersebut tidak mengizinkan, kita boleh menggunakan nama samaran ataupun kod pengganti yang lain. Jadi untuk meminta maklumat peribadi tersebut, kita hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Kita jangan sesuka hati memaparkan maklumat-maklumat peribadi mereka. Seterusnya, yang terakhir ialah semua data dan rakaman hendaklah disimpan mengikut garis panduan etika penyelidikan institusi ataupun Arkib Negara Malaysia. Okey. Maksudnya selepas kita melakukan proses temu bual, rakaman tersebut ataupun data yang kita dapat tersebut hendaklah kita simpan dengan selamat mengikut garis panduan etika penyelidikan yang telah ditetapkan oleh universiti ataupun Arkib Negara Malaysia. Jadi itu ialah langkah terakhir bagi mengatasi masalah etika dalam mendapatkan kebenaran dan menjaga privasi informan. Oleh itu, selesailah huraian saya tentang isu pertama tadi, iaitu isu berkenaan dengan etika dan juga keaslian. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Adam untuk menerangkan isu yang kedua. Silakan Adam. Baiklah, terima kasih saudara Afnan. Okey, seterusnya kita bergerak ke isu kedua, iaitu isu teknikal dan kaedah. Dalam isu teknikal dan kaedah, yang pertama, isu yang dibangkitkan adalah individu kekurangan kemahiran dalam teknik temu bual. Individu tidak memiliki pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam mengendalikan temu bual secara profesional. Dalam kaedah temu bual ni, kita ada cara ataupun kaedah yang profesional yang seharusnya kita gunakan untuk kita menemu bual panel kita. Individu tidak mahir menggunakan soalan yang tepat, tidak tahu mengurus emosi atau respon orang sumber, dan kurang kemahiran dalam teknik membina hubungan bersama orang sumber. Ini sebenarnya salah satu kemahiran menemu bual yang perlu ada dalam diri orang yang nak bertanya kepada orang sumber supaya hasil temu bual itu mencapai objektif. Ketidakcekapan ini boleh menyebabkan maklumat yang diterima tidak lengkap atau menyimpang daripada objektif kajian. Jadi kita bergerak kepada cadangan penambahbaikan. Jadi bagaimana kita nak menguruskan kekurangan kemahiran ni? Yang pertama, kita boleh menyediakan latihan dan bengkel khusus mengenai teknik temu bual sejarah lisan oleh pakar atau institusi yang berkelayakan. Yang kedua, menyediakan skrip soalan yang sistematik mengikut objektif kajian supaya tadilah tidak terpesong ataupun menyimpang daripada objektif. Dan yang ketiga, melaksanakan temu bual percubaan bagi memperbaiki kelemahan sebelum temu bual sebenar. Ini latihan temu bual sebelum berjumpa dengan orang sumber yang sebenar. Seterusnya adalah isu kualiti rakaman, audio atau video dan transkripsi yang tidak standard. Individu kurang mahir juga mengendalikan peralatan menyebabkan kualiti rakaman menurun. Kalau temu bual ni kita selalunya akan ada bahan bukti melalui rakaman. Jadi jika individu itu tidak mahir mengendalikan peralatan, salah satu puncalah rakaman itu tidak ada kualiti. Bukan sahaja menyukarkan proses transkripsi, malah menjejaskan ketepatan maklumat. Ya, betul. Seterusnya, ketidakseragaman standard transkripsi menyebabkan kekeliruan dan ralat dalam penterjemahan data sejarah. Nak katanya,
orang kata peranti yang kita guna tu, kita perlu mahir untuk mengendalikan peranti tersebut supaya hasil ataupun proses transkripsi itu membuahkan hasil yang baiklah untuk kajian sejarah yang kita buat. Jadi bagaimana kita nak atasi ni kualiti rakaman dan transkripsi yang tidak standard? Yang pertama, individu menggunakan peralatan rakaman yang berkualiti serta memeriksa keadaan teknikal sebelum rakaman dijalankan. Ini biasalah fasa persediaan sebelum temu bual yang sebenar. Menentukan standard transkripsi yang konsisten seperti penandaan jeda, intonasi dan bahasa pertuturan. Ini semua perlu dilatih sebelum temu bual. Yang ketiga, mengadakan audit semakan terhadap hasil transkripsi supaya tidak berlaku salah tafsir. Yang ini juga penting, hasil akhir tu yang kita nak pamerkan kepada orang awam. Jadi jangan salah tafsir. Seterusnya, yang ketiga, berlaku juga kekangan masa dan sumber. Sumber ini tenaga, sumber keuangan dan juga sumber peralatan. Pelaksanaan sejarah lisan memerlukan masa yang panjang untuk merancang, mencari informan, menjalankan rakaman serta proses transkripsi yang sangat teliti. Kekurangan bajet dan sumber manusia menghalang penyelidikan dibuat secara menyeluruh. Situasi ini boleh menyebabkan data yang diperoleh menjadi terhad dan tidak menyeluruh untuk tujuan dokumentasi sejarah. Macam kalau kita tahu, dokumentasi sejarah ni memanglah sangat syarat dengan banyak maklumat kan. Jadi yang pertama mesti memerlukan masa untuk kita lakukan perancangan yang sangat teliti, untuk kita fikir. Yang paling penting adalah orang kata maklumat kecemasan, orang kata apa yang kita tak jangka, maklumat yang tak jangka, seperti contoh bencana alam ke di suatu tempat itu. Jadi kita tak boleh nak pergi kan, kita kena fikir plan B, plan C dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan masa tu menjadi panjang. Keuangan pun sama, penyelidikan kita perlukan bajet untuk kita keluarkan buku tu ataupun proses tu, peralatan dan sebagainya. Jadi memerlukan bajet lah. Untuk peralatan juga macam tadi, perlu mahir supaya hasil tu lebih optimum. Untuk menambah baik isu tadi, yang pertama, mendapat sokongan keuangan dan logistik daripada badan kerajaan, institusi pendidikan atau NGO sejarah. Ini menarik ni. Yang kedua, menjalankan kerjasama dalam bentuk pasukan penyelidikan pelbagai bidang untuk membahagikan tugas dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi moden seperti aplikasi transkripsi automatik bagi mempercepat proses. Jadi saya kira ini saja cadangan perbaikan bagi isu teknikal dan kaedah. Baiklah, terima kasih kepada saudara Adam dan juga saudara Afnan atas perkongsian itu sebentar tadilah berkaitan isu yang saya lihat kekurangan kemahiran dari segi pengurusan, kemudian kekurangan kemahiran teknik, kekangan masa dan sumber dan juga masalah kesihatan kepada responden. Saya akan teruskan pula dengan isu ketiga, isu yang berkaitan akademik dan pengiktirafan. Seterusnya, baiklah, apa yang dimaksudkan dengan isu akademik dan pengiktirafan? Yang saya lihat yang masalah utama dalam isu ini adalah kurangnya pengiktirafan secara lisan sebagai sumber sahih dalam kajian akademik. Apabila kita dengar sahaja sumber bagi kajian akademik, sumber sejarah, kita pasti yang terpintas di minda kita adalah sejarah bukan lisan, seperti dokumen rasmi kerajaan dan juga tulisan batu bersurat dan sebagainya. Jadi sejarah lisan ini sering dipandang kurang sahih kerana bergantung pada memori individu dan sukar disahkan ketepatannya. Hal ini menyebabkan penyelidik lebih cenderung menggunakan sumber bertulis. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, para pengkaji lebih memilih untuk menggunakan sumber bukan lisan, iaitu sumber bertulis bagi mengesahkan kajian mereka, kerana sumber bertulis sememangnya memang disahkan fakta dan isi kandungannya. Berbeza pula dengan sumber lisan kerana kita tahu sumber lisan bergantung 100%
100% pada penceritaan responden ataupun individu yang menceritakannya. Okey, itu ada isu yang besar lah dalam isu akademik dan pengiktirafan ini. Yang kedua pula adalah kekangan dari segi dokumentasi dan penyimpanan data jangka panjang. Kita tahu apabila kita melaksanakan sejarah lisan, kita perlu menemubual responden. Kita menggunakan digital iaitu rakaman dan juga transkripsi. Dan apabila kita menyimpan dokumen digital ini, kita tidak ada lagi satu pusat ataupun satu orang kata satu arkib yang boleh digunakan untuk menyimpan bahan-bahan digital sebagaimana arkib negara yang menggunakan untuk sumber bertulis. Okay? Jadi banyak data sejarah lisan tidak disimpan secara sistematik menyebabkan risiko kehilangan bahan rakamannya dan statistik. Kekurangan kemudahan arkib digital turut membataskan akses jangka panjang. Kita tahu apabila kita mahu melihat kepada bahan sumber bertulis, kita boleh pergi ke arkib, kita boleh pergi ke perpustakaan, kita akan dapatkan dengan segera. Tetapi apabila kita melihat dokumentasi dari segi sejarah lisan, dia memerlukan satu tempat untuk kita pergi iaitu digital lah, tetapi perkara tersebut tidak ada lagi. Jadi dia menyukarkan para pekaji untuk mendapatkan bahan dari segi sejarah lisan ini. Ini yang menjadi isu yang dibual hangat oleh para pengkaji sejarah di Malaysia ini. Baiklah, seterusnya apa cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk kita membantu ataupun kita membaiki isu-isu yang saya terangkan sebentar tadi. Yang pertama, institusi pengajian tinggi boleh memperkenalkan kursus atau bengkel metodologi sejarah lisan untuk mendidik penyelidik tentang teknik temubual, verifikasi data dan etika penyelidikan agar hasil kajian lebih diiktiraf secara akademik. Sebab kita tahu buat masa ini sejarah lisan adalah pilihan nombor 2, bukan pilihan utama untuk para pekaji sejarah. Jadi untuk menaikkan martabatnya atau mengiktiraf sejarah lisan ini, kita boleh mula dari institusi pengajian tinggi yang mana saya nyatakan tadi, IPT, IPTS, bolehlah kita untuk melatih para siswa-siswi pelajar ini untuk mengajar mereka metodologi sejarah lisan supaya mereka terlatih dan hasil yang keluar itu adalah hasil yang setara dan sama dengan sejarah bertulis. Okay, yang kedua pula, penubuhan pusat arkib sejarah lisan berasaskan digital di universiti atau institusi penyelidikan. Okey, apabila penubuhan arkib negara ataupun maafkan saya, arkib digital ini, kita akan dapat mengakses data dengan lebih mudah, lebih cepat dan penyimpanan orang kata sumber-sumber sejarah lisan ini lebih sistematik sebab kita ada satu tempat penyimpanan yang satu dan juga orang kata dia menyusun data dengan sistematik lah, dapat membantu menyimpan, menyusun dan memelihara data dengan lebih teratur dan selamat. Jadi ini antara dua cadangan penambahbaikan bagi isu yang saya nyatakan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita lihat isu yang keempat pula. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Afnan. Untuk isu yang keempat pula adalah isu sosial dan budaya. Apa yang dimaksudkan dengan isu sosial dan budaya? Baiklah, untuk sejarah lisan, kita lihat ada isu yang mana berkait dengan sosial kita iaitu, baiklah, untuk isu yang keempat ini adalah isu berkaitan sosial dan budaya yang mana pertama, kesukaran mendapatkan informan yang adalah mereka berusia dan saksi sejarah kebanyakannya telah meninggal dunia sebab kita tahu sejarah merupakan perkara lampau ataupun perkara silam. Jadi kebanyakan untuk mendapatkan informan ataupun maklumat daripada mereka mungkin ada sedikit masalah yang mana mungkin informan ataupun responden ini mempunyai yang menyebabkan maklumat autentik sukar diperoleh. Kemudian di bawah isu sosial dan budaya ini juga politik, agama atau budaya tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan sensitivity? Kita cuma mendapatkan maklumat responden, betul? Betul. Tapi sebenarnya
informer mungkin berasa tidak selesa atau takut berkongsi kisah yang dianggap sensitif kerana bimbang menyinggung perasaan pihak lain atau menjejaskan reputasi individu. Sebagai contoh, kita lihatlah peristiwa 13 Mei 1969. Tidak ramai responden mahu menyatakan pengalaman mereka semasa peristiwa tersebut, yang mana kita lihat peristiwa itu adalah berkaitan dengan kaum lah. Jadi mungkin responden takut salah cakap menyebabkan salah tafsir dan akan menyebabkan pergaduhan. Jadi itu antara perkara yang dibimbangkan oleh responden apabila mereka memberikan maklumat ataupun menyalurkan kesaksian mereka. Jadi ini ada antara isu ataupun perkara yang termaktub di bawah isu sosial dan budaya. Maafkan saya, tajuk atas tu silap sikit. Okey, baiklah. Seterusnya, apakah cadangan penambahbaikan untuk dua isu ini? Baiklah, cadangan penambahbaikan yang pertama, penyelidik perlu menjalankan temu bual lebih awal serta melatih generasi muda di komuniti setempat untuk mendokumentasikan kisah warga emas ataupun warga tua secara berterusan sebelum maklumat tersebut hilang. Sebagaimana yang saya cakap tadi, isu pertama dalam isu sosial dan budaya ini adalah isu respon ditelan usia, bahkan ada yang daripada mereka meninggal dunia. Jadi daripada sekaranglah kita melatih generasi muda ini untuk mendapatkan maklumat dengan menembubual semua saksi mata yang masih ada. Kelak apabila mereka tiada, kita dapat mengumpulkan maklumat, pengalaman dan kesaksian mereka. Dan yang kedua adalah penyelidik harus mempraktikkan etika temu bual dengan memberi jaminan kerahsiaan yang empati serta neutral agar informan berasa lebih selamat untuk berkongsi maklumat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tahu apabila responden takut, tidak selesa, tidak selamat untuk menceritakan pengalaman mereka berkaitan peristiwa-peristiwa yang melibatkan sensitiviti seperti agama, kaum dan juga kepercayaan. Bual ataupun pengkaji memberikan jaminan yang mana kita 100% akan memastikan segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan rahsia, hanya digunakan untuk mengkaji dan segalanya akan. Maka saya kira responden-responden tersebut tidak akan takut untuk memberikan maklumat, menyalurkan kesaksian untuk membantu kita untuk mengenali sejarah Malaysia dengan lebih baik. Baiklah, itu antara isu-isu yang saya bentangkan, saudara Afnan bentangkan, saudara Adam, berbagai isu dan juga pelbagai cadangan penambahbaikan yang boleh kita ambil untuk kita aplikasikan supaya yang diiktiraf yang merupakan sumber banyak. Seterusnya, kesimpulannya, walaupun sejarah lisan berdepan pelbagai isu seperti pengiktirafan akademik, kekangan dokumentasi, kesukaran mendapatkan informan dan sensitiviti sosial, namun sejarah lisan ini tetap memainkan peranan penting dalam memperkayakan sumber berupaya mengisi jurang maklum tidak direkodkan. Kerana itulah wujud sumber sejarah lisan, kerana sejarah lisan ini sendiri memberi maklumat dari segi pengalaman emosi dan perasaan saksi mata pada peristiwa. Kalau sumber bertulis tidak dinyatakan pada aspek ini, namun apabila kita menembubual sendiri saksi mata, kita melihat sejarah itu dari perspektif yang berbeza. Kalau bertulis, kita melihat daripada satu perspektif yang sama. Tetapi apabila kita menembubual responden-responden, kita boleh tahu bagaimana perasaannya ketika sebenarnya berlaku dan apa perspektif daripada responden. Kita tahu responden kita daripada warga kalangan rakyat tempatan. Jadi itu sedikit sebanyak mengubah perspektif kita untuk mengkaji sejarah, kerana sumber bertulis pada hari ini adalah maklumatnya kebanyakannya dapatannya ditulis oleh mereka-mereka golongan bangsawan, tentera-tentera, pegawai-pegawai tinggi. Tidak ada lagi sejarah yang diambil daripada rakyat tempatan, saksi mata ataupun pengalaman peristiwa daripada perspektif rakyat biasa. Okey. Kemudian sejarah lisan ini juga mampu memberikan perspektif manusiawi dan emosi sebenarlah terhadap sesuatu peristiwa, sebagaimana saya bentangkan tadi.
model dan penerapan etika temu bual masa bukan sahaja catatan masa lalu tapi diri bangsa. Itulah tugas kami sebagai untuk mencari, menilai, mengkaji isu-isu pada hari ini, kemudian mencari cara ataupun solusi. Sebenarnya kita haruslah memanfaatkan sumber sejarah lisan kerana sumber ini juga sama penting, sama tarafnya dengan sumber bertulis. Itu sahaja daripada saya dan daripada kumpulan saya untuk tajuk analisis isu-isu dalam isu-isu yang berlaku dalam sumber sejarah lisan dan cadangan penambahbaikan. Itu sahaja, harap segala ilmu yang kami kongsikan dapat dimanfaatkan dan sehingga itu terima kasih, sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.